Kami bangsa Melayu dekat luar negara melambak orang Melayu. Arab tu pun melambak orang Melayu asal. Kalau nak ikut sejarah dia, orang Arab tu pun orang Melayu yang ajar agama. Malas aku nak cerita lah. Nanti kalau aku cerita, orang kata aku nak mendunia ke apa ke. Tapi itulah hakikat yang kebenaran. Dulu orang Melayu dia banyak jadi guru dekat Kelantan. Dekat Kelantan pula. Yalah, Kelantan petani. Orang Kelantan, orang petani, orang Kedah. Tak kira lah orang Perak ke, orang mana ke, orang Melaka ke, orang mana ni Sembilan ke apa, banyak duduk dekat Arab tu. Jadi orang ngajar agama. Jadi lupakanlah itulah. Jadi orang Melayu ni merata-rata. Aku pun ada ke sepupu-sepupu belah bini aku ke, belah-belah siapa-siapa lah. Yang duduk luar negara apa semua, belajar kat negeri orang putih, dapat kerja dah tak balik. Nak balik tahulah jauh apa semua, kadang raya tak balik lah. Kalau mereka rindu ibunda kan, dia orang tak jerit ibunda dia dekat negara British tu, dekat Perancis ke, dekat Jerman ke, dia orang tak jerit ibunda dia orang situ. Dia orang balik je kampung. Pasal dia rindukan ibunda dia baliklah tanah Melayu ni, Malaysia ni. Itu tanda yang ni tanah kami. Bila kami rindu, kami balik tanah kami. Macam aku duduk dekat luar negara, hati tu walaupun dekat sana macam-macam ada, tapi walaupun cuaca dia ada salji, ada apa, tapi hati tu ingat ibunda. Kami tak menjerit ibunda kat Australia tu ke dekat mana-mana lah. Kami rindu ibunda, balik lah. Duduklah tanah sendiri. Koma kalau rindu ibunda, balik. Jangan jerit-jerit kat sini. Faham tak? Tak tahu aku apa jenis korang ni. Ini Malaysia. Bila kita Malaysia, kita jadi rakyat Malaysia, kita tak ada ibunda-ibunda. Contoh dekat China. Ada ke China yang India yang masuk jadi rakyat mereka? Mereka dah tak ada sembang dia punya ibunda dah. Mereka cerita untuk kerajaan yang orang duduk tu. Ada dia orang nak buat apa, sekolah ke apa ke, tak ada kan. Ikut kerajaan tu. Kalau kamu nak ibunda, kau balik lah. Faham ke? Ibunda. Tak habis dengan ibunda. Sana ibunda. Betul kan? Dia orang nak sama rata, nak apa. Tapi bila kau tengok, bila bagi perintah kan, apa dia punya agenda? Semua nak lepas kaum dia punya lautar fahai dia, kampung Cina dia, apa semua Cina. Macam Melayu dah mati. Itu yang Melayu ni jilat lagi, bodoh lagi. Tak nampak lagi. Berhenti. Kau ni kata Nabi dalam Quran, kalau mereka dah mula memerangi kita perang mereka. Kalau mereka tak ada perang, kita jaga mereka elok-elok. Apa kendak mereka bagi, nak kaya ke, nak apa ke, nak sekolah ke, nak apa bagi. Tapi bila mula serangan, dah ada mula, mereka ni yang tunggang agama, pacak tanah, lepas tu claim tanah dia, lepas tu main sentimen agama, tak bagi semayang lah tempat ini, amal ibadat lah, butuh lah korang. Mereka ni dah hujan air macam tu. Yang Cina lah, tanah reserve habis, ini semua main kaut-kaut, pagar-pagar. Lepas tu orang Melayu nak tengok je. Lepas tu bila aku bersuara, kau cakap, apa hal lu bro, apa hal?